Yang pertama, saya Amirul Hakimi, memegang watak sebagai wartawan. Nama saya Syahid. Saya memegang watak sebagai seorang pensyarah. Saya Adam. Saya memegang watak sebagai seorang pelajar. Saya Amir. Saya memegang watak sebagai seorang pelajar. Assalamualaikum, saya wartawan anda pada hari ini. Pada hari ini, Malaysia digemburkan dengan masalah rasuah di kalangan pelajar, staf maupun pensyarah di IPT di negara ini. Tapi, masihkah kita sebagai seorang pelajar berani melawan rasuah dan lihat bagaimana rasuah memberikan kesan kepada pelajar, staf dan lecturer di IPT negara ini? Ya, kenapa Adam? Macam ni sir, maka saya ni gagal. Kalau saya tambah sikit boleh tak? Maka saya bagi hadiah. Nanti apa awak masukkan? Duit apa ni Dam? Saya tak terima rasuah. Kalau kita tidak mula bertolak ansur dengan rasuah kecil, esok kita akan menjadi sebahagian daripada masalah yang besar. Saya memilih untuk jujur, bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kalau bukan kita yang pula pada hari ini, siapakah lagi? Saya datang ni kerana minta Aman luluskan kemasukan asrama saya. Kalau aku luluskan, apa yang kau nak bagi? Saya jadi dia. 50. Kira jadi nama kau ada. Dulu saya pernah hulur duit supaya urusan saya cepat selesai. Tapi akhirnya saya sedar perkara ini cuma merosakkan sistem dan menindas orang lain. Saya menyesal dan saya sedar bahawa perubahan itu bermula dari dalam diri kita sendiri. Alam cik, kami nak minta dana untuk projek coalition ni. Okey boleh? Okey, ni cik. Terima kasih tuan. Man, kenapa dulu dia sampai? Saya kami ni. Kau jangan bagi satu ni. Jangan sampai isteri tahu. Dunia nampak kita berjaya, tapi sebenarnya kita hidup dalam ketakutan. Rasuah mungkin bagi kuasa sementara, tapi apabila kebenaran terbuka, semuanya hilang. Kita boleh ubah keadaan ini kalau kita semua bersatu. Bila kita tolak rasuah, kita bukan sahaja selamatkan diri kita sendiri, tetapi masa depan negara. Kita anak muda, suara kita penting. Kita bersuara untuk kejujuran. Jangan biar generasi kita biasa dengan salah. Kejujuran yang kecil pada hari ini boleh menjadi perubahan yang besar pada hari esok. Saya rakyat biasa, tapi saya ada pilihan untuk jujur. Kuasa sebenar bukan di tangan pemimpin, tapi di tangan kita sendiri. Jika kita bersatu menolak rasuah, pasti kita berjaya. Bila rasuah tidak dibendung, akhirnya Rasuah merugikan semua.